ajarin, kita masak dulu Mana isteri tercinta. Yes. Yes, mantap. Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to the Sub Family. Hari ini Ayanda dan satu keluarga akan pergi ke pantai. Kita akan tengok keseruan kita orang di pantai. Pantai mana? Pantai Kelanang. Okay, let's go. Okey sahabat, petang ni kita bersantai-santai. Kita dulu pergi ke Pantai Kelanang. Pantai Kelanang Banting kita nak pergi 3 keluarga lah, anak-anak kita Kita kereta pergi ke Pantai Kelanang Banting. Di sana nanti santai-santai kita nak bakar-bakar ikan, kita makan di tepi pantai lah. Sebenarnya menyambut tahun baru Islam, awal Muharram. Okey, kita teruskan perjalanan kita menuju ke Pantai Kelanang Banting. Di sana nanti terdapat tempat-tempat berenang dan juga tempat jual-jualan jual-jualan makan-makanan lah. Okay, sampai sana nanti kita akan tunjukkan lagi lah di sepanjang perjalanan kita akan tunjuk lah. Kalau ada masa nanti sahabat Bang Sab pun ada bawa 2 batang pancing. Kita cuba menebing kita menggunakan umpan sotong gurita. Sambil mana tahu ada rezeki kita bakar sekali. Kita teruskan perjalanan kita. Sekarang kita dah sampai di Sejangkang, Simpang Sejangkang. Okey, alright, kita teruskan perjalanan kita. Semoga dipermudahkan, semoga selamat sampai. Kita dah sampai Pantai Kelanang. Inilah dia. Ini sebelah, kita ambil sebelah kanan sebelah kiri sana lagi ramai orang. Ambil sebelah ujung sekali. Alright, sekejap lagi kita nak turunkan barang-barang. Besar. Apa dah? Kita dapat pot dekat sini, bawah daripada pokok. So dapatlah berlindung dan kita dapat tempat masak dekat sini. Letak nasi tolong tu nasi tu letak situ. Kali yang ada apa-apa. So sekarang kita tengah buat persediaan dulu. Kejap lagi kita tengok nak bakar-bakar. Tapi untuk memancing tak dapat dululah sebab air jauh. Dia jauh ke tengah, dia belum pasang. Air belum pasang. Tu kita tengok. Nampak tu. Jauh lagi, tak dapat nak memancing. Nanti kalau nak Masih dah ke Bulu, kita makan dululah. Masih dah ke Bulu buruk betul Bang Sab ni. Tak ada sampai ke Bulu.
Belum makan tengah hari. Belum makan Bonda tengah masak hari. di rumah Tom yam, Thailand, Udah. rebus, Yang bakar-bakar belum lagi. Kita asam. makan apa yang ada dulu. Tengah hidupkan api. Okey, kita tengok keadaan di sini. Ini Pantai Kelanang ni, kita sebelah kanan dia ni agak sedikit agak sedikit orang lah. Kawasan pendek saja, sikit saja, tapi sebelah sananya luas Kita pergi kat sana ya sahabat Kat sana, sebelah sana luas Sedikit perkongsian kita hari ini berada di Pantai Kelanang. Ni air sejauh sekarang lebih kurang pukul 3, air pun belum sampai lagi dekat tebing ni. Maknanya lebih kurang setengah jam lagi sampai kot. Tadi jauh tengah sana ini sudah mulai dekat dah. Ni sebelah sana pun ada juga. Tu sahabat dari sebelah sana penghujung sampai sebelah hujung sana tu Pantai Morib jauh. Pantai Morib jauh daripada Kelanang ni Okey, kita ke depan sikit. Suasananya di sini kita nak kongsikan. Pasir. Tu dia tempat sahabat-sahabat kita mencari pepahat kaum orang asli tu dia suasana dia. Ni di Pantai Kelanang. Sebelah sini kalau air pasang ada yang mandi-manda Ada yang mandi-manda lah. Okey, tu dia. Sedikit kita berjalan ke sana. Pasir keras basak pakai kasut lah. Keras. Tu dia. Nanti kita naik dekat atas tu, kita tengok pemandangan dia dari atas. Kalau boleh naik, kita naik Okay. Ke depan sedikit. Tu kapal-kapal berlabuh dekat tengah sana itu kawasan tempat kita lah. Kuala Pelabuhan Kelang, dekat sebelah hala sana sana pintu gedung lah. Tu kapal-kapal berlabuh. Kita ni dah berada di Banting, jauh sikit daripada Pelabuhan Kelang tu dia. Sekejap lagi kita editor kita tengah bakar bakar arang. Setelah jadi bara nanti kita bakar lah ikan tu dia. Ini dia buat untuk penahan, saya ingat untuk penahan ombak ni dia. Rupa macam kain suasana daripada laut daripada pantai ni. Ini sana darat lah. Tu dia. Cantik sahabat sahabat yang belum sampai, datanglah ke Pantai Kelanang ni. Sebelah hala sana Pantai Morib Pantai Morib. Sebelah sini Pantai Kelanang lah, tempat orang mandi-manda Sebab sini dia buat untuk penahan ombak ni. Mungkin dia nak buat tempat orang berenang lah sebelah sini. Ni sahabat kita ni dia nak cari, saya ingat cari lokan cari lokan ke cari kepah? Cari apa bang? Adalah main biasa-biasa. Oh, cari kerang kah? Bukan, cari lala. Oh ala, ya. Okey. Sudah ada dapat? Sudah ada? Tak ada. Okey. Tak dapat Oh ya, hati-hati. Setelah pasir ni dia ada lumpur. Setelah lumpur nanti ke tengah sana dia pasir balik. Tengah-tengah ni sajalah. Mungkin tu sebab dia ada ala-ala sebab dia ada lumpur sebab tu pasal tu ada ala-ala lah. Okey, alright, kita sudah di kawasan sini. Sekejap lagi air akan sampai. Saya ingat nak menebing tapi kalau macam ni tak boleh lah. Jauh pantai dia. Okey, kita patah balik. Kita nak tengok daripada atas sana. Bakar kerang. Okey, kita ini kerang yang mana kan? Kerang yang dalam balang yang dalam balang tu itu kerang lama tu. Kalau yang baru tu yang dalam plastik tadi. Bakar. Okey, kita cuba naik di menara. Cuba naik ke menara ni.
Salah satu menara yang ada dekat sini ada dua. Satu tu sebelah hujung sana. Sat penggayat juga ni. Boleh tak boleh naik. Oh, gayat. Hai, tak boleh naik ni. Hai. Oi, tak boleh lah. Yang tak berani naik gayat. Oi, tak berani lah. Turunlah balik. Sampai tangga 3 dah gayat. Tak boleh, tak boleh. Gayat. Tak boleh lah bangsap gayat. Tak boleh naik. Ya, nak masak dia makan dulu, sodap tak sodap ni. Ya, try dulu. Sedap. Makan macam tu sedap. Masaknya orang sate lagi ya. Kali ini belum. Itu baru letak. Ada yang separuh baru letak. Sedap tu air ni dah masak betul ni. Seterusnya kita bakar udang. Tu dia. Ayam dan udang tadi kerang Kerang masih ada lagi. Kita pakai minyak kelapa. Minyak kelapa ni kita minta dekat jiran sebelah sana tu. Tu yang bagi kita minyak tadi. Nanti ni kita minta minyak kita terlupa bawa. Semua terlupa tadi kita dah standby dah pagi tadi, tapi tertinggal pula minyak. Tu dia. Kayak jadi nenek. Sedapnya. Tak Itulah kau ni cepat tu. Jangan suruh dia. Hari ni kita makan udang bakar, ayam bakar, kerang bakar. Encik Sap yang bakarkan tu. Dia ni jual kita beli. Encik Sap jual ikan bakar hari ni. Tempah chef, Chef. Sini bekas ayam. Chef Encik Sap. Ni. Ni sebelah udang ni buat. Nak tisu tak? Nanti dah siap bos sekali bayar ya Encik Sap. Okey, tak ada halnya. Ni Encik Sap baru siap ni. Tak tahulah berapa ringgit kita nak bayar dengan dia ni. Nampak terkeluar tadi. Menyelerakan. Jemu asyik makan ikan-ikan kat laut. Hari ni kita makan udang dengan ayam. Lain ni. Ponda buat air asam, cecah dengan air asam. Tu. Ponda buat di rumah. Kicap mana kicap? Pasal kicap. Sambal belacan, Ponda mesti tak tinggal lah ni kicap. Macam-macam ada. Ni nak. Ni. Ni. Amak. Berbunyi. Kita healing dekat pantai Kelanang. Air dah nak pasang. Bukan nak pasang lagi dah. Dah nak dalam. Air pasang. Jaga Abang Sap nak cuba-cuba mancing kat tepi tebing. Sekarang alright, korang ni view daripada atas. Ini dah lah gayat. See, kat bawah sana tu bonda, ayam dia.
Kita sini je. Kita ikut pemandangan dekat sini. Sini guys. Sekarang kat sini guys. On the way balik guys. Guys, kita on the way balik. Betul. Kita on the way balik guys. Memandangkan cuaca tak menentu. Mana-mana kau? Dah petang. Okay guys. So kita orang balik guys. Dah settle bakar-bakar. Kita orang balik guys Dek, jaga dek. Orang nak keluar dek. Okey korang, nampaknya sekarang ni dah lewat petang. So kita nak bergerak balik. Kita dah settle dah bakar-bakar. Sekarang dah nak maghrib. So kita nak pulang ke rumah lah. Kita dah siap-siap kemas. Semua dah masuk dalam kereta. Dan sana pun dah masuk dalam kereta. So kita nak bergerak pulang dulu. Okay, kita jumpa untuk next content. Jangan lupa like, comment and subscribe The Sub Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okey, kita menghala balik ni, kita singgah tengok rambutan Tengok rambutan di tepi jalan ni. Rupa-rupanya yang punya kebun ni subscriber kita juga. Okey, nanti sekejap lagi kita jumpa dengan orangnya tu dia. Sekejap lagi kita akan masukkan dalam video.
Okey, ini salah seorang subscriber kita ya. Dek, dalam RM50 eh. Yang merah. Okey. Campur yang kuning lah nanti, Dek. Salah seorang subscriber kita juga ya. Tu dia. Abang boleh cakap sikit sementara dah jumpa ni, kita masuk dalam YouTube eh. Okey. Dia tak sangka lah dia datang. Itulah tadi abang tergerak hati lah tengok nak beli rambutan kampung kan. Singgah je lah sini lah. Tahu-tahu subscriber kita adik dengan orang tua tinggal sini. Oh, okey. Teruskanlah kerja. Okey, alright. Adik balik daripada pantai tu. Pantai Murai. Pantai Kelanang bang. Betul. Budak ni nak rasa ni pula macam sedap. Terlalu tanya dia.